Sinar mentari memancar cerah, menyuluh hari penuh makna. Izinkan kami mulakan bicara, menyampaikan ilmu dengan tulus jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam IPGKS Fight for the Best. Saya Amal Wafat Najiha binti Aswandi dari kelas PPR PSB 1. Saya Dayana binti Irwan alias Bob dari kelas PPR PSB 1. Saya Ummul Khaira binti Ahmad Fazli dari kelas PPR PSB 1. Terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kursus kami iaitu Dr. Hu Leni atas bimbingan dan tunjuk ajar dalam tugasan ini. Pada hari ini, kami dari program pengajian PPR PSB 1 akan membentangkan analisis artikel bertajuk Ekspresi Seni dan Komunikasi Visual Murid Berkeperluan Khas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah yang ditulis oleh Ida Putri Mahsan pada tahun 2021 dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Artikel ini meneliti bagaimana aktiviti seni seperti melukis, mewarna dan juga membina objek dapat dijadikan sebagai medium komunikasi alternatif kepada murid berkeperluan khas MBK, terutamanya bagi murid yang mempunyai kesukaran bertutur dan menyatakan emosi secara lisan. Menurut Ida Putri Mahsan 2021 pada halaman 41, aktiviti menggambar, mewarna dan membina objek memberi peluang kepada luahan ekspresi dalam seni. Kaedah ini dilihat mempunyai nilai yang signifikan untuk dijadikan medium dalam meningkatkan kebolehan berkomunikasi apabila murid dan guru membuat diskusi tentang emosi yang diterjemahkan dalam lukisan. Petikan ini menunjukkan bahawa seni bukan sekadar menghasilkan karya visual tetapi berfungsi sebagai bahasa emosi yang membantu murid meluahkan apa yang mereka rasa tanpa tekanan komunikasi secara verbal. Ini amat penting dalam konteks MBK kerana mereka sering berdepan dengan kekangan dari segi pertuturan dan pengurusan emosi. Selain itu, hasil karya seni juga membantu guru memahami keadaan emosi murid dengan lebih mendalam. Ia memberi gambaran tentang dunia dalaman mereka, sama ada mereka gembira, cemas, teruja maupun terpendam. Justru, seni bukan hanya ruang ekspresi kreatif, tetapi juga mekanisme komunikasi terapeutik yang menyokong perkembangan emosi dan kesejahteraan psikososial murid khas. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Dayana. Baiklah, seterusnya bagi bahagian dapatan kajian dan analisis wacana, artikel oleh Ida Putri Mahsan 2021 menunjukkan susunan penulisan yang tersusun dan sistematik. Setiap bahagian iaitu pada pengenalan, objektif, metodologi, dapatan dan kesimpulan disusun secara berfokus dan mudah diikuti, menjadikan hujah penulis jelas dan meyakinkan. Masalah utama yang dikenal pasti dalam kajian ini ialah kekangan komunikasi dalam kalangan murid berkeperluan khas. Menurut Ida Putri Mahsan 2021 halaman 44, guru yang mengajar MBK sememangnya berhadapan dengan pelbagai masalah. Antaranya ialah apabila murid kurang mempunyai kemahiran berkomunikasi dan keyakinan diri yang rendah. Petikan ini menunjukkan bahawa cabaran komunikasi bukan sahaja bergantung pada bahasa pertuturan tetapi turut melibatkan aspek keyakinan diri dan emosi. Justru, seni digunakan sebagai jabatan komunikasi yang lebih mesra dan tidak mengancam emosi murid. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa seni berfungsi sebagai medium komunikasi visual yang berkesan. Menurut Ida Putri Mahsan 2021 halaman 41 sehingga 42. Hasil kajian menunjukkan komunikasi visual secara semiotik dapat membantu guru
dan murid dalam meningkatkan interaksi sosial di bilik darjah. Semiotik merujuk kepada penghasilan makna melalui simbol, warna dan bentuk. Stokes 2003. Sebagai contoh, seperti yang direkodkan dalam kajian, terdapat murid autistik yang menggunakan warna biru dan imej gunung untuk menggambarkan ketenangan serta kestabilan emosi mereka. Ida Putri Mahsan 2021 halaman 48. Hal ini membuktikan bahawa hasil seni murid sebenarnya menyimpan mesej tersembunyi yang menggambarkan keadaan dalaman mereka. Tambahan lagi, penulis menyatakan bahawa karya seni yang dihasilkan ini juga dapat membantu guru untuk memahami isi hati murid melalui imej-imej dan sapuan warna yang dipersembahkan. Ida Putri Mahsan 2021 halaman 48. Ini bermakna bukan hanya aktiviti kokurikulum tetapi instrumen diagnostik emosi yang membantu guru membuat tafsiran yang lebih mendalam terhadap murid sekaligus meningkatkan empati dan kefahaman terhadap keperluan mereka. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, dalam bahagian perbincangan, Ida Puteri Mahsan 2021 mengaitkan dapatan kajian dengan 3 teori utama yang kukuh dari sudut pendidikan dan psikologi. Hal ini bukan sahaja mengukuhkan hujah penulis, malah menunjukkan bahawa pendekatan seni berteraskan asas teori yang sah. Teori pertama yang digunakan oleh teori scaffolding oleh Lev Vygotsky 1978. Teori ini menekankan bahawa pembelajaran murid diperkukuhkan melalui sokongan dan bimbingan guru mengikut tahap keupayaan mereka. Ini selari dengan kenyataan Ida Puteri Mahsan 2021 halaman 46, iaitu guru menolong murid menguasai sesuatu tugas atau konsep dengan memberikan sokongan seperti garis panduan, dokumen tugasan, papan cerita atau membuat diskusi di dalam proses PDPC. Teori kedua ialah teori semiotik oleh Stokes 2003 yang menjelaskan bagaimana simbol, garisan dan warna membawa makna tertentu dalam komunikasi visual ini. Selaras dengan kaedah penulis yang menggunakan interpretasi semiotik dalam menilai hasil seni murid khas. Ida Puteri Mahsan 2021 halaman 47. Teori ketiga ialah teori terapi seni oleh Sean McNiff 1994 yang menyatakan bahawa seni dapat membantu perkembangan emosi dan komunikasi non-verbal. Ini disokong oleh dapatan dalam artikel apabila penulis menyatakan terapi seni dapat membantu menstimulasi bahagian otak yang tidak berkembang dan membantu anak autisme dalam mengekspresi kecakapan non-verbal. Ida Puteri Mahsan 2021 halaman 45. Gabungan ketiga-tiga teori ini menunjukkan bahawa seni bukan sekadar penghasilan karya visual tetapi proses pembelajaran komprehensif melibatkan sokongan guru, simbolik makna dan kesejahteraan emosi. Seperti disimpulkan oleh penulis, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan pelbagai aktiviti seni dalam membentuk model insan yang berkualiti. Ida Puteri Mahsan 2021 halaman 50. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Wafa. Seterusnya kita akan menilai pula analisis sumber-sumber rujukan dalam artikel. Rujukan yang digunakan oleh Ida Putri Mahsan dalam artikel ini memperlihatkan keseimbangan antara teori asas antarabangsa dan kajian kontemporari tempatan yang memperkukuhkan konteks pendidikan seni visual dalam kalangan murid berkeperluan khas. Penulis merujuk kepada karya klasik seperti McNiff 1994 dan Malchiodi 2005 yang telah lama menjadi rujukan utama dalam bidang terapi seni. Ini menunjukkan bahawa penulis menyandarkan hujahnya
pada premis teori yang kukuh dan diiktiraf dalam literatur antarabangsa. Penggunaan rujukan teori ini penting untuk menjelaskan elemen ekspresi seni sebagai proses emosi dan bukan sekadar produk visual. Selain itu, penulis turut menggunakan rujukan kontemporari seperti Mallet and Silverstein 2014 yang menghubungkan seni dengan keperluan khas dalam sistem pendidikan moden. Ini memperlihatkan kesedaran penulis terhadap perkembangan terkini dan relevansasi seni dalam pendidikan inklusif pada peringkat global. Kehadiran rujukan tempatan juga seperti Osman dan Ahmad 2007 dan Nafisha ETL 2019 pula menunjukkan usaha penulis untuk mengaitkan dapatan kajian antarabangsa dengan realiti pendidikan khas di Malaysia. Karya tersebut memperkukuhkan kesesuaian penggunaan seni dalam konteks budaya dan juga kurikulum tempatan. Namun, dari sudut kritikal, rujukan yang digunakan cenderung lebih berat kepada rujukan teori berbanding kajian empirikal terkini di Malaysia. Kebanyakan teori yang digunakan adalah karya lama, iaitu sekitar 1994 hingga 2005, sedangkan perkembangan terapi seni kini telah bergerak ke arah pendekatan digital dan multimodal yang lebih moden. Artikel ini juga kurang memanfaatkan rujukan kajian longitudinal atau kajian tindakan tempatan yang terkini, iaitu selepas 2015 yang dapat memberikan analisis keberkesanan intervensi secara lebih menyeluruh. Walaupun demikian, pemilihan rujukan ini masih dianggap tepat dengan skop kajian kerana memberi tumpuan kepada proses ekspresi dan komunikasi secara semiotik. Ia menunjukkan bahawa penulis memberi tumpuan kepada asas konsep dan pemahaman psikososial murid berbanding aspek teknikal atau penilaian kuantitatif. Secara keseluruhannya, rujukan yang digunakan menyokong hujah penulis dengan baik, tetapi pengintegrasian lebih banyak rujukan kontemporari, terutamanya yang melibatkan inovasi seni digital, akan dapat menjadikan artikel ini lebih semasa dan relevan dengan perkembangan teknologi abad ke-21. Baiklah, sekian saja daripada saya. Saya teruskan dengan saudari Dayana. Baiklah, saya akan teruskan dengan analisis gaya rujukan mengikut APA edisi ke-7. Gaya rujukan yang digunakan oleh Ida Putri Mahsan 2021 dalam artikel ini secara keseluruhannya menunjukkan kecenderungan kepada penggunaan style APA edisi ke-7, terutamanya dalam aspek penyertaan DOI dalam bentuk pautan penuh, yang merupakan ciri tersendiri APA 7. Penggunaan DOI berbentuk URL hyperlink ini awalannya HTTPS. Hal ini menunjukkan bahawa penulis mengikut garis panduan performatan sintaksis antarabangsa yang terkini dan berpandukan ketepatan gaya penulisan akademik yang lebih moden. Namun, analisis yang lebih teliti mendapati bahawa walaupun rujukan artikel ini selaras dari aspek DOI, terdapat beberapa aspek lain yang menunjukkan gabungan antara format APA 6 dan APA 7. Contohnya, dalam sesetengah rujukan, penulisan tajuk artikel masih mengekalkan elemen title case, huruf besar pada setiap perkataan utama, sedangkan dibesarkan kecuali nama khas. Selain itu, terdapat juga ketidakselarasan kecil dari segi format italik pada nama jurnal, bilangan volume dan isu, yang mana dalam APA 7 sepatutnya volume diitalikkan manakala nombor isu berada dalam kurungan biasa tanpa italik. Hal ini menunjukkan bahawa rujukan dalam artikel masih mempunyai pengaruh gaya penulisan APA 6, terutamanya pada bahagian tipografi dan konsistensi format. Itu sahaja dari bahagian analisis rujukan mengikut APA edisi ke-7.
Baiklah, saya akan menyambung analisis gaya rujukan mengikut APA edisi ke-7, kritikan teknikal dan penilaian mendalam. Selain itu, beberapa entry rujukan dalam artikel turut menunjukkan ketidakselarasan dalam penulisan nama penulis. Dalam APA edisi ke-7, nama penulis hendaklah ditulis dalam bentuk surname, initial S sebagai contoh Mahsan IP dan bukannya mengekalkan nama penuh secara terus. Walaupun bahagian rujukan mematuhi format ini, terdapat rujukan lain yang dimasukkan dengan bentuk penuh menunjukkan bahawa proses penyuntingan bibliografi tidak seragam. Dari sudut teknikal APA 7, ketidakseragaman ini dianggap sebagai pelanggaran gaya kerana APA 7 menekankan konsistensi dalam semua entry. Tambahan pula, penggunaan koma, titik dan elemen pemisah dalam beberapa rujukan tidak sepenuhnya menepati piawaian APA 7. Sebagai contoh, dalam APA 7, selepas tahun dalam kurungan perlu diikut titik dan tajuk artikel harus diakhiri dengan titik sebelum nama jurnal. Sekiranya format ini tidak diterapkan secara tepat, ia boleh menjejaskan keterbacaan dan ketepatan gaya sintasi. Dalam artikel ini, terdapat rujukan yang tidak menutup entry tajuk artikel dengan titik sebelum perincian jurnal, menunjukkan bahawa perkara kecil seperti tanda baca juga masih belum sepenuhnya selaras dengan gaya APA 7. Dari perspektif akademik yang lebih kritikal, pematuhan gaya APA 7 bukan sekadar aspek kosmetik atau tata bahasa rujukan, tetapi berkait rapat dengan kredibiliti ilmiah suatu artikel. Ketidakkonsisten dalam format menunjukkan bahawa walaupun penulis mengikut garis panduan utama seperti penggunaan doi dalam bentuk penuh, proses penyemakan pra-penerbitan mungkin kurang mendalam dari aspek bibliografi. Jika artikel ini diulas oleh panel jurnal indeks tinggi seperti Scopus atau Web of Science, mereka lazimnya akan menuntut pembetulan struktur rujukan ini sebelum diterima untuk penerbitan. Meskipun begitu, artikel ini masih menunjukkan kesedaran terhadap piawaian model melalui penggunaan doi yang tepat dan hal ini membuktikan penulis sedar akan keperluan untuk menerapkan elemen APA 7. Namun bagi memastikan rujukan benar-benar selaras dengan edisi ke-7 sepenuhnya, penulis disarankan untuk melakukan penyelarasan menyeluruh pada aspek huruf besar atau kecil, case sensitivity, italic, nama jurnal dan tanda baca. Dengan pembetulan teknikal tersebut, artikel berpotensi untuk mencapai standard sitasi yang lebih konsisten dan profesional, setanding dengan penerbitan antarabangsa terkini. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Wafa. Baiklah, kita perlu memahami bagaimana struktur keseluruhan artikel itu dibina. Adakah ia mempunyai kesinambungan idea yang mantap? Adakah susunan perenggannya logik dan menyokong hujah utama? Dan adakah penulis berjaya menyampaikan mesej dengan cara yang sistematik dan berkesan? Seterusnya, kami akan meneruskan kepada agenda yang seterusnya. Dalam artikel ini, kami mendapati bahawa penulis telah memulakan penulisan dengan pengenalan yang jelas dan padat. Pengenalan tersebut bukan sahaja memperkenalkan topik utama, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang isu yang akan dibincangkan. Penulis menggunakan pendekatan yang berstruktur di mana setiap perenggan mempunyai satu idea utama yang dikembangkan dengan sokongan fakta dan contoh. Ini menunjukkan bahawa penulis memahami prinsip asas keutuhan wacana, iaitu kesinambungan dan kohesi antara idea. Sebagai contoh, dalam perenggan kedua, penulis membincangkan kepentingan integriti dalam konteks pendidikan.
Hujah ini disambung pula dengan perenggan ketiga yang memperluaskan lagi perbincangan kepada implikasi sosial apabila integriti ini diabaikan. Penanda wacana seperti selain itu, nama begitu dan oleh itu digunakan dengan berkesan untuk menunjukkan hubungan antara idea. Ini membantu pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis tanpa rasa keliru. Walau bagaimanapun, kami juga mengenal pasti beberapa bahagian dalam artikel yang boleh diperbaiki dari segi keutuhan wacana. Terdapat satu perenggan yang terlalu padat dengan maklumat menyebabkan pembaca mungkin kurang sukar untuk menangkap idea utama. Dalam kes ini, penulis boleh mempertimbangkan untuk memecahkan perenggan tersebut kepada dua bahagian yang lebih fokus agar mesej yang disampaikan adalah lebih jelas dan mudah difahami. Selain itu, penggunaan istilah akademik yang tepat seperti kebertanggungjawaban, autoriti moral dan etika profesional memperkukuh keutuhan wacana kerana ia menunjukkan bahawa penulis memahami konteks dan bidang yang dibincangkan. Istilah ini digunakan secara konsisten dan tidak berlebihan. Baiklah, sebagai penutup bahagian saya ingin tegaskan bahawa keutuhan wacana merupakan asas kepada penulisan akademik. Oleh itu, artikel yang kami analisis sememangnya mempunyai tahap keutuhan yang tinggi. Walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan, secara keseluruhannya penulis telah berjaya menyampaikan mesej dengan cara yang jelas dan berstruktur. Saya serahkan kepada Saudari Bella. Baiklah, terima kasih Saudari Wafa. Saya akan teruskan dengan bahagian terakhir, iaitu saya akan mengupas dari segi aspek sumber rujukan yang digunakan oleh penulis serta membuat rumusan keseluruhan terhadap kekuatan dan ruang penambahbaikan dalam artikel ini. Sumber rujukan merupakan elemen penting dalam penulisan akademik kerana ia bukan sahaja menyokong hujah yang dikemukakan tetapi juga mencerminkan tahap ketelitian dan credibility penulis. Dalam artikel ini, kami mendapati bahawa penulis telah menggunakan pelbagai jenis sumber yang bersifat akademik dan sahih. Antaranya termasuk jurnal ilmiah, laporan rasmi, buku teks dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik integriti dan etika. Sebagai contoh, penulis merujuk kepada kajian oleh Muhammad Saleh 2020 yang membincangkan tentang hubungan antara integriti dan prestasi organisasi. Kajian ini digunakan untuk menyokong hujah bahawa nilai integriti bukan sahaja penting dalam konteks individu tetapi juga memberi kesan langsung kepada keberkesanan sistem dan institusi. Penggunaan sumber yang menunjukkan bahawa penulis telah membuat kajian literatur yang menyeluruh dan tidak bergantung kepada pendapat peribadi semata-mata. Di samping itu, penulis turut merujuk kepada laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memberikan data statistik berkaitan kes-kes pelanggaran integriti dalam sektor awam. Ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menggunakan sumber akademik tetapi juga sumber rasmi yang bersifat premier dan terkini. Penggunaan data memperkukuh hujah penulis dan menjadikan artikel lebih berwibawa. Dari segi format, penulis telah menggunakan gaya rujukan yang konsisten dan mengikut piawaian akademik. Setiap sumber dinyatakan dengan jelas, sama ada dalam bentuk petikan langsung atau prafasa, dan dirujuk semula dalam senarai rujukan di akhir artikel. Ini menunjukkan bahawa penulis memahami etika penulisan akademik dan mengelakkan isu plagiarisme. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ruang penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan. Pertama, penulis boleh menambah lebih banyak sumber antarabangsa untuklah. Terima kasih Saudari Wafa. Saya akan meneruskan dengan
membuat rumusan keseluruhan terhadap kekuatan dan ruang penambahbaikan dalam artikel ini. Sumber rujukan merupakan elemen penting dalam penulisan akademik kerana ia bukan sahaja menyokong hujah yang dikemukakan tetapi juga mencerminkan tahap ketelitian dan kredibiliti penulis. Dalam artikel ini, kami mendapati bahawa penulis telah menggunakan pelbagai jenis sumber yang bersifat akademik dan sahih. Antaranya termasuk jurnal, ilmiah, laporan rasmi, buku teks dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik integriti dan etika. Di samping itu, penulis turut merujuk kepada laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang memberikan data dan statistik berkaitan kes-kes pelanggaran integriti dalam sektor awam. Ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menggunakan sumber akademik tetapi juga sumber rasmi yang bersifat premier dan terkini. Penggunaan data ini memperkukuh hujah penulis dan menjadikan artikel lebih berwibawa. Dari segi format, penulis telah menggunakan gaya rujukan yang konsisten dan mengikut piawaian akademik. Setiap sumber dinyatakan dengan jelas sama ada dalam bentuk petikan langsung atau prafasa dan dirujuk semula dalam senarai rujukan akhir artikel. Ini menunjukkan bahawa penulis memahami etika penulisan akademik dan mengelakkan isu plagiarisme. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ruang penambahbaikan yang dipertimbangkan. Penulis boleh menambah lebih banyak sumber antarabangsa untuk memperluas perspektif dan membandingkan pendekatan terhadap integriti di negara lain. Ini akan menjadikan artikel lebih komprehensif dan bersifat global. Penulis juga boleh mempertimbangkan untuk menambah nota kaki atau penjelasan ringkas tentang latar belakang sumber yang digunakan. Sebagai contoh, jika penulis merujuk kepada kajian oleh seorang tokoh akademik, sedikit maklumat tentang kepakaran tokoh tersebut boleh membantu pembaca memahami dan kepentingan kajian tersebut. Secara keseluruhannya, kami mendapati bahawa penggunaan sumber rujukan dalam artikel ini adalah sangat baik dan memenuhi ciri-ciri penulisan akademik yang berkualiti. Penulis menunjukkan keupayaan untuk memilih, mengintegrasi dan menginterpretasi sumber dengan cara yang kritikal dan relevan. Baiklah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ayat yang agak panjang dan kompleks yang mungkin boleh disederhanakan untuk meningkatkan kefahaman. Sebagai contoh, dalam perenggan kelima, penulis menggunakan ayat yang mengandungi lebih daripada 40 patah perkataan tanpa nokta. Ini boleh menyebabkan pembaca hilang fokus. Dalam kes ini, penulis yang boleh mempertimbangkan untuk memecahkan ayat tersebut kepada 2 atau 3 ayat yang lebih pendek. Dari sudut kreativiti, penulis menunjukkan keupayaan untuk menyampaikan idea dengan cara yang menarik dan reflektif. Beliau menggunakan analogi dan perbandingan untuk menjelaskan konsep yang abstrak seperti membandingkan integriti dengan kompas moral yang membimbing tindakan seseorang. Ini bukan sahaja membantu pembaca memahami konsep dengan lebih baik, tetapi juga menunjukkan kreativiti dalam penyampaian. Penulis juga menunjukkan karakter yang beretika melalui nada penulisan yang sopan, objektif dan tidak berat sebelah. Beliau membincangkan isu dengan penuh tanggungjawab dan tidak membuat kenyataan yang bersifat prejudis atau sensasi. Ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menulis dengan jelas, tetapi juga dengan integriti. Baiklah, itu sahaja. Baiklah, secara keseluruhannya, artikel ini membuktikan bahawa pendidikan seni visual memainkan peranan penting dalam membina komunikasi, ekspresi diri dan kesejahteraan emosi murid berkeperluan khas. Dalam konteks nilai KPBB, pemikiran kritis, komunikasi,
kreativiti, karakter dan kolaborasi. Artikel ini menunjukkan pencapaian yang tinggi. Penulis berfikir secara kritis dengan menilai isu dari pelbagai sudut, berkomunikasi dengan jelas melalui struktur dan gaya bahasa yang sesuai, menunjukkan kreativiti dalam penyampaian hujah dan menyampaikan karakter yang beretika dan bertanggungjawab, serta menggabungkan pelbagai sumber dan perspektif secara kolaboratif. Sebagai pelajar dan pembaca, kita boleh mengambil inspirasi daripada cara penulis menyusun hujah, memilih sumber dan menyampaikan mesej dengan cara yang berkesan. Artikel ini bukan sahaja memberi maklumat, tetapi juga mengajak kita untuk berfikir dan bertindak secara beretika dalam kehidupan seharian. Kami mencadangkan agar kajian masa hadapan meneliti pendekatan seni digital art therapy bagi memperluaskan lagi potensi komunikasi murid khas dalam konteks teknologi moden seperti yang ditegaskan oleh McNiff 1994. Susunan wacana yang sistematik, teori yang relevan dan penggunaan bukti yang empirikal yang mengukuhkan lagi artikel menjadikan contoh penulisan akademik ini berkualiti. Kami bersetuju dengan pandangan penulis yang mengatakan bahawa pendidikan seni visual bukan sekadar kemahiran artistik tetapi satu bentuk intervensi sosial dan emosi, dan kami percaya ada lagi ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh penulis agar penulisan akademik artikelnya menjadi lebih cemerlang. Akhir sekali, kami menutup pembentangan ini dengan petikan yang indah daripada artikel itu sendiri, di mana mata pelajaran pendidikan seni visual mampu dijadikan sebagai tunjang untuk memberi lonjakan paradigma bagi melahirkan semua golongan insan yang seimbang. Akhir sekali, kami menutup pembentangan ini dengan petikan indah dari artikel itu sendiri, di mana mata pelajaran pendidikan seni visual mampu dijadikan sebagai tunjang untuk memberi lonjakan paradigma bagi melahirkan semua golongan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.